Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni 13 hari bulan 4 ya. Pagi ni tadi Pak Din mula buat kerja pukul 7 pagi. Pukul 10 Pak Din dah berhentilah ya. Sebab apa? Untuk semburan polia biasanya cuaca dah pukul 10 lebih ni sekarang dah panas. Jadi kalau untuk polia ni sepatutnya seawal pagi pukul 7 sampai pukul 10 je. Jadi ini adalah benih yang Pak Din terima pada bulan puasa tempoh hari. Yang Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia dan Selangor yang bagi kepada Pak Din tempoh hari 20,000. Alhamdulillah semua dah hidup Tengok keadaan dah hijau semua. Jadi Din baja awal Umur dia sebulan Pak Din dah pakai baja 15 guna Netroposka. Asas bawah Pak Din pakai Tawikon. Jadi hari ni Pak Din buat polia pokok ni. Tiap-tiap pokok ni Pak Din akan sembuh pokok-pokok sebab Pak Din akan tengok pokok yang mana tak cantik Pak Din akan cabut. Jadi Pak Din dah buat polia hari ni. Jadi bermakna kalau boleh pergerakan dia pukul 7 sampai pukul 10 aja kita polia. Tengok keadaan cuaca Tapi sekarang ni cuaca sangat panas. Jadi kalau boleh kita kena buat waktu petang bawa ke malam lah untuk polia Sebab dia sejuk Baru pagi ni baru siap 2 batas saja 2 batas ni biasa 6 tong aja. Sebab apa ini ada 1,000 lebih. 1 tong 20 liter biasanya kita boleh tembak pokok macam Pak Din. Biasanya 370 pokok. Untuk 20 liter setiap pokok Pak Din akan sembuh Setiap pokok macam ni contoh. Pak Din akan sembuh. Kemudian Pak Din akan tembak Pak Din akan tembak sembuh macam ni Pak Din akan tembak. Macam ni lah. Setiap pokok ni Pak Din akan tembak macam ni. Okey. Ni pun dah habis tadi Pak Din dah buat. Macam itulah seterusnya. Pak Din akan buat polia ni adalah sebulan sekali. Kalau pokok ada bermasalah, biasanya Pak Din buat sebulan 2 kali. Kemudian sebelum hormon, mana Pak Din akan polia maksimum 6 kali. Biasanya Pak Din akan buat 4 atau 5 kali saja, insyaAllah pokok dah besar. Jadi kalau pokok dah besar, tak perlu lagi kita nak polia sampai 6 ke 7 kali Tengok macam ni pun dah pokok hijau Okey, lah ni Pak Din dah buat polia Ini yang mula-mula Pak Din tanam awal bulan 1. Tengok keadaannya dah hijau Tengok ni Yang ini Pak Din dah baja juga sekali. Kerana polia dah masuk 2 kali sebab dia dah masuk 2 bulan Yang sebelah sana pun Pak Din dah baja, tapi baru polia sekali. Dengan plot sana pun sekali. Yang ini baru nak hari ni. Dalam minggu ni insyaAllah kita akan habiskan untuk 20,000 semburan polia Pak Din tak gunakan mesin. Pak Din ada mesin untuk semburan, tapi Pak Din suka pakai sandang dulu. Untuk first time ni Pak Din akan sandang. Tiap-tiap pokok Pak Din akan nak tengok Kalau ada 20,000 pokok lah Pak Din akan monitor